Sriwijaya itu betul ke agama Buddha Hindu? Ni buktinya ya. Okey. Dalam buku The Kings in the Kingdoms of Maharaj. Buku ini namanya ialah Masalik Mamalik yang ditulis oleh Abdullah Al-Bakri. Buku ini pada kurun yang cerita Kingdoms of Maharaj ni 748 Masihi. Ingat ya, duit Kedah tadi 726. Lepas tu Indra Warman hantar surat kepada Umar Abdul Aziz 718. Maksudnya cerita 746 dalam buku ni adalah cerita zaman Sriwijaya. Dia bermula daripada muka surat 360 hingga 364. Apa yang dia tulis tentang negara ini, negara Tanah Melayu ni? Dia tulis apa? Cuba kita tengok ya. Saya nak baca sini. Dan buku ini written, cerita pasal 748 tapi written in 1067 hingga 1068 Masihi. Maksudnya zaman Sriwijaya lagi lah Nizam. Betul. Okey. Saya baca ya. In the lifetime of Zubair bin Uday, yang dia cerita pasal yang diambil oleh Ibnu Rabih tadi. Okey. Dia kata apa? Saya baca dah. Original text in manuscript portfolio ni ada juga. Tapi bila kita tulis tu, dia tulis wabil idafah ila mamalik al-hindiyah yujad mulukuz zabaj. Mulukuz zabaj wahya mamlakatul mahraja. Maharaja Malikul Jazirah. Siapakah maharaja? Raja pulau. Raja pulau. Wa hadhihi mamlakatun, raja kerajaan ini takhtalif bainal hindiyah wa siniyah. Berbeza dari Hindiyah, Hind dan Sin. Negara Cina dan Hindia berbeza. Wa ma'na al-mahraja, maksud maharaja ini anna ladaihim mulukun malikun jami'ul muluk. Dia kata, saya baca in Malay ya. Selain kerajaan Hindi ialah Raja Zabaj. Dan ia adalah kerajaan Maharaj, Raja Pulau. Dan kerajaan ini berbeza antara kerajaan Hindi dan Sin, Cina dan India. Dan yang dimaksudkan Maharaja ini ialah mereka mempunyai raja segala raja. Itu maksud raja segala raja yang ditulis oleh Indra Warman tu, Izam. Ya. Okey. Kemudian saya sambung lagi teks yang kedua. Dia ada 4 pages dia cerita pasal keadaan negara alam Melayu ni. Qala innahu yudirul hukumah fil jazari wala yamliku ayyu min muluki ayy juz'in min al-qarah al-hindiyah afdaliyah aw qudratan aw quwwatan iqtisadiyatan tafawuq maharaja ja'al qaws al-manhut thawaran min Hazri Shabur Fansur Sumatra bainama ja'a al-ma'dan al-mustakhdam fi bina'ihi min jazirati Ramina. Dah gunakan ni dah, ma'dan dah gunakan timah ni bahan ni dah dekat binaan di Sumatera ni disebut. Okey, saya terjemah dalam bahasa Melayu. Dia berkata mereka mempunyai kerajaan yang berjalan di pulau-pulau dan tiada seorang pun raja di mana-mana bahagian benua Hindi tidak mempunyai kelebihan dan keupayaan maupun kuasa ekonomi lebih daripada Maharaj. Mana Maharaj ini raja besar. Gerbang berukir. Dah ada dah pintu gerbang berukir, dipanggil tawaran, yang berasal daripada Pulau Kampur. Pulau Kampur ini Fansur dan Sumatera tu. Manakala bahan galian, dah ada dah bahan galian, membinanya, dia binakan bongkahan-bongkahan batu-batuan besi tu untuk membina bangunan berasal dari Pulau Ramna. Pulau Ramna itu ialah kawasan Sumatera itu. Dulu Sumatera dikenal juga sebagai Pulau Rami. Jaziratul Jaziratul Rami. Okey. Original teks yang ketiga. Min aqdamihin mulukil qamar ma'a mulukil jazirah. Ar-Rayaniyah. Malikil Jazair. Malik Qamar Asghar. Muqarraratan bil Mahraj.
ومملكته تمتد 4 أشهر سيرا على الأقدام وهب له 50,000 فارس وهو خير الملوك وله خلق الإسلام الحق. Dia sebut sini. Dia kata apa? The king of Qamar is smaller. Dia kata antara yang tertua ialah Raja Qamar dengan Pulau Ratu. Pulau Ratu ni nama dia Rayaniyah, Malakah Jazair. Pulau Ratu. Raja Qamar ni lebih kecil berbanding dengan Maharaj. Dan kerajaannya membentang 4 bulan berjalan kaki. Luas kerajaan ni. 50,000 pasukan berkuda telah diberikan kepadanya. Ada 50,000 pasukan berkuda. Dan dia adalah yang terbaik di antara semua raja. Dan dia mempunyai watak seorang Muslim sejati. Itu? Raja Qamar ni. Okey. Sekejap. Lepas tu, yang next pula, saya baca ke Arab juga. Wa min bainihi muluk ismihi Farabuki. Ni saya tak boleh, Pokdi. Saya tak boleh baca ni. Malik isim raja. Sulaiman dan juga Sulaiman. Wa jayshihi yatajawaz 70,000. Lakinna jayshahu min al-afyali laysa kathiran. Wa hum ashja' rakabi al-afyal fi qarah al-Hindiyah. Baik. Terjemahan dia, di antara mereka terdapat seorang raja bernama Prapokdi. Nama Prapokdi dia kata. Dan seorang lagi raja bernama Sulaiman. Dan mempunyai tentera melebihi 70,000. Tetapi pasukan gajahnya tidak begitu banyak. Dan mereka adalah penunggang gajah yang paling berani di benua Hind. Okey. Next. Saya baca. Min bainihil muluku yud'a Tijana. Wa huwa syarifu bainahum jami'an. Wa huwa Suluqi. Maliku Sirian. Wa huwa al-wahidul mutazawwij min syarifah min naslihi. Amma khashabul as-sandal al-hamar. Siyanah faqad ja'a min Najana. Okey, saya terjemah. Di antara mereka ada seorang raja bernama Najana. Ni raja di kawasan Qamar ni. Dan dia adalah syarif. Syarif maknanya keturunan Ahlul Bait. Di antara mereka semua. Dan dia adalah Seleucid. Maksudnya syarif ini berasal daripada keturunan Seleucid. Seleucid ini adalah raja Syria. Dan dia hanya berkahwin dengan syarifah dari kaumnya saja. Kayu cendana, dia ada satu sandal. Sandal ni apa? Selipar. Dibuat daripada kayu cendana. Sadlul Ahmad, warna merah. Dan ini berasal daripada Najana. Najana ni kawasan kita ni. Okey. Saya baca lagi ke Arab dia, manuskrip seterusnya. Wa ba'dahu muluki yuqallahu haran. Al-adlu fi mamlakati wasi'. Walau nasar ahadu zahab wal lu'lu' yaminan wa shimalan fi turuki mamlakati wa turuki al-mu'addiyah mu'addiyah ilaiha lam yara ahad minhu syai'an. Baik. Okey, ni ada perkataan jerai sini. Selepasnya adalah seorang ni tempat lain pula. Selepas hak tadi ni, selepasnya ada seorang raja bernama Jarrah. Ni jerai lah ni, guna jerai. Nizam. Cerita raja dia guna jerai. Keadilan dalam kerajaannya sangat luas. Dan jika seseorang itu menaburkan emas dan mutiara ke kanan dan ke kiri di jalan kerajaannya dan jalan menuju ke sana sini, tidak ada yang akan mengambilnya atau melihat apa-apa daripadanya. Seolah-olah tiada apa-apa berlaku. Tiada apa-apa di jalan. Cerita macam yang Ratu Pembantu juga. Sama dengan rekod dinasti Tang tu lah. Sama? Ya, sama. Okey. Kemudian saya baca lagi next punya original text. Wa yadkhulul Arab biladahu bi'amalin kathirah fayablughuhum al-maliku binafsihi damanan li'a'malihim fi biladihi fayaqulu al-malik idza waqa'a lakum ay darar farji'u ilayya fa'ana ضامنكم إنه يثق بأمن بلاده وحكم القانون بين رعيته وهو أشجع من يجد فنون الحرب ولم تثور عليه جنده
iza walam tasur alaihi junduhu iza aqibu qaidihim. Okey, apa maksudnya? Cerita pasal Raja Jerai tadi. Dan orang Arab masuk ke negerinya dengan banyak perniagaan. Mereka akan diberitahu oleh raja itu sendiri untuk jaminan perniagaan di negerinya, dan raja ini akan berkata, Raja Jerai tadi, jika berlaku kemalangan dengan wan kamu, kembalilah kepadaku kerana aku adalah penjamin kamu. Dia mempunyai keyakinan terhadap keselamatan di negaranya dan peraturan undang-undang dalam rakyatnya. Dia adalah yang paling berani dalam taktik perang, dan tenteranya tidak akan memberontak terhadapnya sekalipun jika dia menghukum komander mereka. Okey, nota. Knowledge about geography and ethnography were composed in standard discipline using sources and silent narration. Okey. Ini the technique method yang digunakan dalam pencarian ni lah buku ni. Jara kingdom is nearby the mountain of Jerai, Serai, that might be located in the Kulah, Kedah. Kalah lah. Yeah. Benda ni Raja Jerai ni, Jerai kingdom ni Kedah lah. Raja Kedah. Kamar is referring to the king in the city of Melayu, above Kedah. Kamar ni above Kedah, atas Kedah. Yeah. And it was combined with a kingdom of the queen or sultanah in a nearby area. High possibility it was all Langkasuka. Ni Langkasuka. Kan Langkasuka ni kan dia dekat Keras tu. Ya, dia luas. Dia above Kedah dia kata. It was all Langkasuka because it was described as the oldest kingdom among others. Oldest kingdom. Okay. King of Kamar ni a true Muslim as described. True Muslim. Tak ada orang Islam. Tak, makna dia keliling tu raja-raja dengan kerajaan-kerajaan. Khamar tu Khmer lah kan, kalau tak silap saya. Khmer yang ada tu. Yeah. Lepas tu dengan raja yang dekat Jerai tu, pada sifat yang diberitahu dalam kitab ni kan, disebut mereka ni lah raja-raja yang jujur, yang memang dengan rakyat dia pun rakyat yang jujur kan. Dan orang tu even Prof, bukan setakat catatan tentang kejujuran mereka ni disebut dalam kitab dinasti Tang tu. Tang Annals tu kan. Lepas tu disebut juga di dalamnya ni, di dalam kitab kitab Al-Malik wal Masalik, tak silap saya. Okey, kitab ni disebut dalam kitab ni juga disebut juga oleh Rajendra Chola tu. Rajendra Chola semasa dia merompak, dia menjarah Jerai tu, dia menyerang kerajaan dekat Gunung Jerai tu. Diserang tu dia kata pahlawan-pahlawan Kadaram ni kan. Pahlawan-pahlawan Kadaram ni ialah pahlawan-pahlawan raja dia tu mengumpul harta dengan cara yang sangat amanah, dia kata. Berompak ni, baru rompak orang tu kan, baru bunuh orang tu, baru rompak dia kata raja ni mengumpul harta dengan cara yang amanah. Dan inskripsi Tanjavur dia. Dan dia kata pahlawan-pahlawan Kedah itu, Kadaram tu ialah pahlawan-pahlawan yang sangat-sangat berani dan sangat-sangat dahsyat dia orang punya keberanian tu. Musuh kalau kata memuji kita pada tahapnya tu, memang tahap yang sangat-sangat ni lah kan. Itulah orang-orang kita kan. Itu orang kita kan. Pada ketika mana mereka ni, pada zaman-zaman mereka mula-mula dapat Islam tu kan. Sebelum tu, itulah yang bila Prof kata tu, mereka ni sebelum tu dah Hanif. Sebahagian besar mereka beragama Hanif. Dekat dengan apa yang dikatakan agama Hanif tu. Sebab kejujuran mereka direkodkan kan, dicatatkan sampai jadi satu kekaguman tu kan. Rekod dinasti Tang sebut benda yang sama. Rekod yang dalam kitab Arab ni pun sebut benda yang sama. Kan? Muawiyah pernah menguji mereka. Kan? Muawiyah pernah menguji mereka dengan emas. Tak percaya ni. Sampai ada macam tu kan orang-orang macam ni. Walaupun Islam belum sampai pada diorang ni pada waktu tu. Kan? Maksud Islam belum sampai tu, Hanif sudah ada. Hanif dah ada. Islam yang lengkap tu, pada zaman Rasul. Ya.